Assalamualaikum. Selamat semua. Jadi di sini kita ingin menceritakan sejarah ringkas kereta Viva. Jadi kita reverse dia bergetar. Tu reverse. Dia bergetar. Ah, kita reverse dia bergetar. Dia. Jadi dia ni kita check dulu dia bergetar. Kita check dulu coil sistem api. Kita check sistem api dulu. Bukan gearbox. Kita check dulu. Kita angkat di nombor 1, kita angkat. Cantik. Dia bunyi kakak cantik. Dia nombor 2. Aduh, cantik. Cantik. Itu yang nombor 3. Nombor 3. Yang ni kurang cantik tu, tengok api leaking. Api leaking yang ni kurang cantik. Dia salah satu penyebab reverse dia bergetar-getar. Enjin tak stabil. Kalau enjin tak stabil, reverse kereta bergetar-getar. Jadi settle yang ni dulu. Jadi yang ni kita dah kita dah tukar yang lain. Sistem reverse dah tak bergetar. Ini terbuka yang rusak, yang dia asal yang rusak. Jadi itulah saja sedikit perkongsian ilmu kepada anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.